Hai guys, tahu tak trade scammer yang orang Malaysia dah terkena menyebabkan kerugian besar kepada duit dalam akaun mangsa. Saya dah selidik semua jenis trade yang selalu orang Malaysia kita terpedaya. Pertama sekali kita ada trade scam link tersyenggu melalui VIA SMS. Scammer ni akan hantar mesej kepada anda semua tentang anda telah menang duit daripada program yang kita daftarkan tanpa pengetahuan anda. Jadi scammer ni dia akan gunakan nombor anda daftar program, tiba-tiba menang 10,000 ataupun lebih 1 juta, dan atau anda bertuah memenangi hadiah ataupun cabutan bertuah ataupun anda terima bantuan daripada kerajaan. Jadi semua ni adalah notis untuk anda, untuk sebab nak anda tekan link yang ada dekat mesej untuk claim duit dan isi maklumat bank dan e-wallet anda untuk transfer duit ke akaun kedai dan hack access ke akaun anda sendiri. Untuk tahap trade scam ni saya ratekan pada 2.5/10 sebabnya dia hanya menggunakan link sahaja. So kalau jumpa link yang bukan daripada SMS ataupun link group, better jangan tekan. Untuk yang kedua, scam barang parcel. Kepada yang selalu beli barang guna COD ataupun guna cash dan terima pakai percuma, parcel percuma daripada courier. Untuk yang bayar COD, cek dulu kalau bukan barang order, cek dekat apps shopping online, Shopee, Lazada ataupun lain-lain. Ataupun situasi yang kedua, barang cuma daripada seller tapi di PM private untuk anda promote dekat shop online dengan review, invite anda ke grup VIP WhatsApp ataupun Telegram. Dekat dalam grup ada task harian dan cabutan. Jadi di sinilah mainan akan mula scam duit anda. Okay, stop kejap, nanti saya sambung apa jadi dalam grup. Kalau taktik scam begini, saya boleh ratekan 3/10 sebab dia melibatkan barang COD dan juga private task harian daripada VIP. Untuk yang ketiga, iaitu scam bantuan pinjaman mudah. Untuk trade ni dia berfungsi kepada yang terdesak ataupun dia kurang pengetahuan tentang syarat sah pinjaman. Katakanlah anda ni ada hutang kereta, ada beli rumah, ada juga yang pinjaman bank macam bayar loan kereta ataupun perniagaan dan macam-macam lagi. Dengan total semuanya 15,000. Satu hari kalau anda jumpa iklan pinjaman tanpa syarat, anda pun email lah dan anda terima panggilan daripada operator. Lepas anda berbincang dengan operator tu masalah anda kepada operator, dia cakap kami boleh bantu anda untuk selesaikan hutang anda. Jadi diminta anda untuk buat bayaran, proses fil dan bayaran lain-lain sampailah dia tutup panggilan. Sedar tak sedar anda dah ditipu begitu saja. Untuk taktik scam kali ini saya boleh ratekan 6.5 kerana sebabnya dia memperdayakan orang yang tak ada ilmu, terdesak dan dia ada pinjaman hutang lain dan dia akan menyebabkan mangsa tu bankrupt pun blacklist dalam senarai hitam. Untuk yang keempat, iaitu scam kerja part-time. Scam kerja part-time, trade scam ni, scammer dia akan bayar kepada platform-platform untuk tawarkan kerja sampingan, iklan kerja sampingan lah. Dan dia ada barang sampel di video iklan yang berbayar. Jadi kalau anda berhubung dengan pihak operator, mereka akan uruskan profil anda dan akan hantar pesanan anda kepada pihak kurier. Selepas semua jadual dah ditetapkan, keesokan anda akan diberikan tugasan harian ataupun diary touch untuk meyakinkan yang anda ni tinggalkan anda dengan pulangan komisen yang lumayan dan anda dipaksa juga untuk masuk ke dalam grup VIP 1, 2 dan 3. Di sinilah permainan ni akan bermula. Hari yang seterusnya mereka akan berikan tugasan 1, 2, 3 dan 4. Tugasan yang keempat akan memainkan emosi dan mental anda. Tugasan keempat akan diberikan pilihan tugasan dan tugas kali ini sangatlah melampau. Untuk yang dah sampai ke sini, tolong stop dan tutup segala, check dan offkan terus phone anda sebab emosi dan mental anda dah alih fikiran anda. Apa jadi kalau anda teruskan juga?
Kalau anda pilih untuk teruskan juga, hati-hati, mungkin anda tak boleh tidur malam dengan ini. Kalau anda pilih tugasan dan anda transfer duit yang anda transfer ke akaun perbankan mereka akan semak sistem, dan bila dah nak keluarkan duit, mereka akan bagi macam-macam alasan seperti sistem error, transaksi tidak sah, tidak terima notis, ataupun banyak lagi, sampai duit anda kering habis hingga meminjam duit orang lain. Untuk taktik ni saya boleh rate 8/10 sebab dia melibatkan emosi, mental, dan boleh menyebabkan anda ni hilang jiwa segala sesuatu, segala benda. Bila anda dah pernah scam, cepat-cepat stop, jangan teruskan. Memang merugikan masa anda. Taktik scam yang kelima, menggunakan app malware. Katakanlah suatu hari anda terima cek jemputan untuk menjemput anda ke majlis ataupun kenduri. Jadi di bahagian cek bahagian di bawah, anda akan nampak kad jemputan dalam PDF. Tapi wahai itu adalah APK ataupun exe file untuk anda install ke dalam device anda. Scammer dia akan akses kepada phone anda jika anda membiarkan phone pada waktu malam. Hacker dia akan curi maklumat segala duit yang ada dalam akaun, dia akan pindahkan tanpa pengetahuan anda. Untuk taktik ni saya boleh rate 8/5 kerana dia menggunakan taktik jemputan dan menjadikannya anda ni dijemput untuk ke suatu majlis. Walhal itu bukan majlis, tapi itu adalah app malware untuk mengakses ke phone anda. Untuk taktik seterusnya iaitu scam love relationship ataupun dating. Trik scam kebanyakannya berlaku kepada mereka yang terjebak dalam app cari jodoh ataupun dating club. Apabila anda di-matchkan dengan orang yang tidak dikenali, anda akan berkenalan selama 3 minggu ataupun lebih, dan anda selepas anda saling kenal mengenali dan terikat pada hubungan cinta, satu hari scammer ni dia bagi tahu dia punya masalah tentang bil hospital, hutang rumah, hutang peribadi dia, untuk lihat sejauh mana tahap sayangnya sebagai seorang pasangan jodoh. Kalau anda bagi pinjam, pastikan anda tahu siapa dia, tinggal di mana, dan maklumat asas lain, ataupun anda jumpa dia dari depan untuk kena pasti. Kalau meyakinkan, boleh dipercayai, maka anda teruskan. Tapi kalau mencurigakan, maka totally close terus, dan jangan pandang ataupun selat, check dulu, block terus habis. Untuk taktik scam begini saya ratekan kepada 9 sebabnya melibatkan perasaan, hubungan, kasih sayang dan juga sosial, dan juga maklumat sosial peribadi anda. Sebab anda dah kongsikan apa hobi anda, apa yang anda hidup sekarang, apa yang anda nak. Tiba-tiba anda dengar apa yang dia perlukan, dia nak duit, dia nak rawat, dia ada masalah. Wahal itu semua taktik scam dia. Untuk taktik yang seterusnya iaitu scam call clone. Taktik ini hanya berkesan kepada anda yang banyak daftar dekat media sosial. Mereka ni dia akan gunakan AI untuk clonekan suara anda, fizikal muka, dan cara anda bercakap dengan parents ataupun kawan-kawan yang rapat dengan anda. Lepas scammer ni berjaya buat clone, mereka ni akan kumpulkan kontak anda dan maklumat peribadi untuk mengambil alih diri anda untuk call parents atau sibling anda untuk minta mereka transferkan duit kecemasan. Untuk teknik scam begini saya boleh ratekan kepada 8.5 kerana dia menggunakan teknologi AI untuk clone fizikal, suara dan muka anda untuk tipu orang lain, tipu keluarga anda untuk dapatkan duit daripada mereka. Untuk teknik terakhir ini dia berlaku pada musim perayaan, iaitu kan QR money pocket ataupun QR duit raya ataupun duit ampau. Kalau anda terbaca ataupun terjumpa post free duit money pocket daripada penghantar QR, bila anda nak scan, anda dah masuk dalam perangkap scammer. Dalam page ni dia akan diminta anda untuk isikan maklumat peribadi dan akaun bank anda. Kalau dah nampak butiran sebegini, tolong keluar dan biar, jangan kata nak bagi isi. Untuk teknik scam begini saya ratekan 3/10 sebab dia hanya menukarkan link ni kepada QR. Kalau anda scan QR, sama juga anda tekan link. Bila anda masuk dalam QR, dia akan pindah ke satu web caching
untuk anda. Jadi anda isi maklumat dan anda automatik menghantar maklumat anda kepada scammer. So itu saja semua teknik scam yang selalu orang Malaysia terkena. Sebenarnya banyak lagi, tapi ni yang selalu orang Malaysia selalu terkena lah. Jadi untuk di penghujung video ni, saya ada sharekan beberapa hacker yang saya jumpa di media sosial lain. Anda boleh cuba kontak mereka untuk dapat balik semua duit, tapi lebih baik janganlah, sebab untuk keselamatan dan privasi anda. So itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi pada next episode. Ciao.